Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton dan saudara-saudara yang dikasihi sekalian, jangan kita campur aduk Ramadan Al-Mubarak ini. Lebih-lebih lagi sekarang kita berada Ashrul Awakhir, 10 Ramadan yang terakhir ini. Jangan campur dengan aktiviti-aktiviti yang boleh mengganggu dan mengurangkan pahala daripada puasa ini. Kita sekarang berada di penghujung Ramadan. Mari sama-sama kita doakan segala usaha, segala amal, segala apa yang kita kerjakan sepanjang bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala terima segala amalan kita, insya-Allah. Semoga Ramadan yang telah kita lalui ini benar-benar menginsafkan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan sentiasa ingat akan Allah Subhanahu wa taala, ingat segala perintahnya dan tunduk kepadanya, merasa rindu kepadanya dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita memeriahkan 10 yang terakhir daripada Ramadan ini dengan letupan-letupan meracun yang bukan sekadar mengganggu, mengurangkan pahala kita, tetapi ianya juga mengganggu orang ramai untuk beribadat serta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat pada semua hadirin muslimin penonton, pastikan kita menjaga batas syariat yang telah ditetapkan oleh Islam. Kita beraya, tapi berayalah dalam keadaan yang dibenarkan, tanpa kita melebih-lebih, tanpa kita melampau-lampau. Mudah-mudahan raya kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersempena dengan menyambut hari raya Aidilfitri bagi tahun 1446 ini, saya ucapkan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi alfi khair. Di kesempatan pada hari ini saya ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Minal aidin wal faizin, selamat menyambut hari raya Aidilfitri Mubarak. Pada semua hadirin muslimin, anak-anak pelajar, taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita. Minal aidi wal faizin, kepada semua guru-guru dan juga para pelajar Mahat Tarbiyah Islamiah Dirang. Mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu amin wa antum bi khairin. Mudah-mudahan sempena dengan hadiah istimewa bulan puasa ini, kita akan menyambut dengan perayaan, dan perayaan ini adalah suatu kemenangan sebenarnya untuk kita kerana berjaya menempuh selama sebulan bulan ibadat untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Wakil 91 ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kelas Nawidah, kami ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 93 ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami warga